Macam mana saya nak jahit poket ni bagi dia tak sengit, macam tegak macam gini, lepas tu seimbang kiri dan kanan boleh masuk macam gini. Kalau tak saya tengok saya buat sengit sebelah sini, lepas tu melingkar. Macam mana nak buat ni? Ramai yang tak tahu nak buat poket baju Melayu, kedudukan dia kena betul. Sebab tu saya gunakan benda ni. Nama dia stiletto. Poket kita dah siap lukis. Jadi bagi mengelakkan poket ini lari, kita kena pindahkan tanda poket yang berada di dalam, pindahkan ke hadapan ataupun ke sebelah luar. Sebab sebelah dalam kita dah tanda kan. So saya pindahkan ke sebelah luar. Biasanya ramai guna roda surih, tapi ini cara shortcut. Okey, jom kita tengok sikit-sikit. Okey, kita buka sikit-sikit, kita nampak. Tu dia, inilah dia cara shortcut yang mana menyebabkan baju Melayu kita jadi cepat. Newbie pun senang buat kerja, tak payah pakai roda surih dengan kertas karbon. Okey, kita buka sikit-sikit lagi. Tu. Ni dia yang bawah. Nampak ya? Bahagian seterusnya. Video kali ini anda belajar tentang ni. Video seterusnya saya nak ajak anda cara menampal poket dekat atas bahagian yang saya tanda tanpa perlu bersusah payah dan lebih mudah. Follow dulu. Kita nantikan video seterusnya. Happy.